Pemuda UMNO hari ini secara rasmi menolak dan berikrar menggagalkan cadangan mengadakan pilihan raya untuk jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, berkata cadangan itu dilihat sebagai kesinambungan usaha yang pernah dicadangkan sebelum ini, termasuk rang undang-undang, pembaharuan semula bandar PSB dan idea pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT yang pernah dibantah. Beliau mengingatkan semua pihak agar tidak leka dan perlu konsisten menolak cadangan tersebut, sama seperti penolakan terhadap PSP dan pilihan raya PBT sebelum ini. Menurut laporan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, pernah menyatakan bahawa pilihan raya Datuk Bandar dianggap lebih praktikal berbanding pemilihan ahli majlis melalui pilihan raya kerajaan tempatan. Tetapi cadangan itu masih dalam perbincangan. Dr. Akmal turut menegaskan bahawa ketegangan dalaman tidak seharusnya melemahkan tumpuan terhadap perjuangan menolak agenda tersebut.